Okey, baik. Kita ada barang ya, Granny Charger brand Tiny. Kita nak buka kotak lah dan kita nak tengok apa yang ada dalam ni. Ni dia punya spesifikasi lah. Dia ada IP66 dengan IP55 punya rating lah. Kita nak buka dulu lah apa yang ada dekat sini. Kita buka. Kalau anda nampak, ini dia punya bag lah, bag untuk isi dia punya charger ni. Tengok dulu. Ni. Okey lah. Okey, boleh isi lah dia punya ni, masuk dalam. Okey, kemudian kita ada dia punya charger di sendiri dan ada juga sekali user manual. Packaging dia ni jenis zip ni. Kita buka apa ni, dia punya manual dengan waranti semua. Ni apa yang anda akan dapat lah untuk Tenyo Granny Charger untuk EV ni. Perincian-perincian ni semua anda boleh baca. Dan kita ada dia punya charger dia. Kita buka dulu. Yang ni dia punya gun dia lah, gun untuk plug charger dia. Kalau tengok, kita buka, ini untuk AC punya. Okey, rasa solid jugalah ni. Dia ada macam plastik dia, macam high quality plastik jugalah. Okey, lepas tu kita tengok dekat sini dia punya charger dia lah, kabel dia. Ni USB pula. Ni plug jenis UK punya lah, yang 3 pin ni. Kita buka dia punya plastik ni. Okey, inilah dia punya apa orang kata, adapter dia lah. Dia punya box ni kan. Perincian dia lah, ada kod-kod dia dan semua. Kalau ada masalah daripada segi overflow ke apa benda ke, di sini dia boleh baca lah dia punya perincian dia dekat sini. Itulah dekat sini, nanti dia akan on benda ni. Nanti dia akan keluar information lah, berapa kilowatt charging, berapa dia punya tempoh ataupun duration dia. Dengan ada lah dia punya lampu-lampu dia semua ni. Okey, dia punya plug ni pun tebal Dia punya panjang kabel ni dalam 5 meter lah. Jadi inilah dia punya charger dia. Okay, yang ni dia punya panjang dia lah. Panjang dia dalam 5 meter macam tu. Boleh agak lah sendiri macam mana dia punya panjang dia. Okay, kita nak cuba sambung, nak test dia punya behavior dia macam mana kalau kita hidupkan. Okay, alright. Dia keluar macam ni lah. Jadinya kita tengok dekat sini ada lampu dan ada berapa current yang kita boleh set lah. Ada 8A sampai 13A ni. Ok, lepas tu kita ada suhu dan berapa volt, 241 volt sekarang ni. Ideal lah sebab belum kita cocok lagi pada kereta EV Ok, kita set lah current ni. Kat sini boleh set lah saja ni. Change current 8A, 10A sampai 12A. 8, 10, 12 8. Bolehlah kita set berapa current nak masuk, sebab dia bergantung juga pada rumah masing-masing punya electrical punya system je. Sebab ada yang single phase, ada yang 3 phase dan semua kan. Jadi dia kena pilih load yang bersesuaian dengan sistem elektrik dekat rumah anda. Jadinya kalau 3 phase ni should be, kalau run sampai 12A tu sepatutnya tak ada masalah lah. Tapi kalau nak selamat, kita pilih yang 8A ataupun 10A. Alright, sekarang kita dah try cas. Dekat sini charging lah. Dekat sini kita set 8A. Current dia dalam 1.4 kW macam tu lah. Ok, tengok dia punya proses dia. Dan sekarang kita cas dekat
Aura Goodcat. Aura Goodcat EV 400 Pro punya variant. Sekejap lagi nanti kita test malam punya overnight charging dengan setting current 8A. Tengok berapa banyak bar kita boleh try untuk charge nanti. Ok, dah sajalah test kita test selama 3 jam charging. Dia punya panas tu dia panas tapi dia tak panas sangat lah. Dia macam suam-suam kuku je lah. Ok, untuk plug ni panas yang standard lah. Lepas tu alamak, tak on lampu lah. Charging gun ni biasa je, dia sejuk je. Wire pun ok. Setakat ni memang ok lah. Kita test dengan current 8 ampere yang sekarang 6 dengan 1.3 1.4 kW current charging dia. So far ok lah. Dia panas tu dia sikit-sikit je, dia tak panas sangat. Ok lah. Ok, kita nak buat sesi baru lah. Kita cucuk. Ok, kita cucuk. Lepas tu kita on dia. Ok, kita on. Tengok dia punya current dia start daripada sekarang dalam 1.5 kW 25 degree dengan 6.5 ampere 226 volt. Ok, kita start dalam pukul berapa sekarang 11.30 ok, kita nak start dalam 11.35. Alright, kita nak tengok pagi esok mungkin dalam pukul 7 atau pukul 8 macam tu, berapa persen yang boleh dapat dengan setting yang macam ni. Ok, setakat sekarang kalau tengok dia punya percentage ni dalam 50% lah. Sebab ada 10 bar. Dia sekarang bar kelima dia sedang blinking ni. Mungkin kalau pukul 7 atau pukul 8 pagi nanti mungkin dapat 2 bar macam tu lah. Kita nak tengok macam mana esok. By the way, rumah ni dia pakai 3 phase lah, sistem elektrik 3 phase. Dan kita set 8A. Sebenarnya boleh je sampai 10 sampai ke 12A, tapi kita just nak relax, chill. Jadi kita set lah pada 8A. Sistem dah off. Kalau tengok time to full dalam 16 jam 40 minit. Takkanlah kita nak sampai 16 jam kan. Kita nak tengok sampai pagi esok pukul 7, pukul 8 macam tu, berapa lama yang diperlukan lagi untuk charge dengan setting yang kita buat tadi. Ok, pukul 7 pagi kita nak tengok berapa statistik sekarang. Dapat dalam 10 kW charging selama 7 jam kita dah test. Speed speed charging pun macam tu je lah, dapat dalam 6 ampere 6A. Panas tu bawah ni tak ada panas sangat tapi ok lah. Dia sekarang ni dia punya charging indicator ni, kalau warna hijau constant, dia standby lah untuk charging. Sekarang ni warna biru, dia berkelip-kelip ni, dia tengah charge. Kalau biru static macam tu dia dah full charge lah. Tapi sekarang memang tak, memang lama lagi lah untuk fully charge. Sekarang ni memang tengah ongoing lah ni. Okay, kita nak tengok berapa persen lah setakat ni yang dah charge selama 7 jam ni. Alright, jadi untuk range dapat 262 setakat sekarang. Daripada sebelum ni dalam 100 lebih, dalam 190 macam tu. Kalau tengok dia punya bar charging daripada malam tadi pukul 11.30 pada bar ke-5. Sekarang bar ke-6 dan sekarang blinking pada bar ke-7. Jadi dapatlah 2 bar ni dalam 20% lah macam tu. Selama 7 jam overnight charging. Daripada 11.30 malam tadi sampai pukul 7. Sekarang pukul 7 Jadi inilah sedikit sebanyak dia punya peningkatan berapa banyak charging dengan 8 ampere kita set pada Teneo charger tu. Dengan
dengan progress tadi, lagi 11 jam baru boleh dapat untuk full charge. Tapi tak adalah, kita tunggu 11 jam kan. Ok, ingatkan dapat embun ke apa kan. Dan ni kita nak test dia waterproof tu. Sampai terbuka plastik dia. Dan lepas kita test siram air, ini kita nak try drop test pula kan. Contoh lah, gantung kat sini kan, bayangan charger ni kita gantung kat sini. Kita nak ambil, lepas tu terlepas setakat sikit je kan. Kita buat cubaan kedua. Mungkin sini ke masih lagi steady charging. Lepas tu mungkin kita try off kejap. Ni kita try tinggi sikit lah, mungkin kat sini ke. Try tinggi sikit, kita tengok dia punya jatuh dia macam mana. Sekejap, kita nak atas sikit, tinggi sikit lah. Satu kali lagi, tinggi sikit. Lepas tu kita try cocok balik semula charger. Basah pula ni, harap-harap tak short dah. Okay. Tapi plug kat sini dah mula suam, tapi taklah suam sangat. Sebab beban dia tak banyak pun. Sebab lagipun rumah ni 3 phase. Okay, tengok. Masih steady charging. Okay, basah-basah ni kan, steady. Jadi itulah dia drop test untuk Teneo ni, Teneo Granny Charger. Okay, itulah dia. Jadi itulah dia sedikit sebanyak mengenai Teneo portable charger, Granny Charger 3 pin ni. Itulah, kita dah buat charging test, drop test, waterproof test. Setakat ni memang tak ada isu. Okay, tahan lasak lah charger ni kan, daripada kalis panas, air. Pada anda yang nak beli charger ni, saya akan sertakan link di description di bawah untuk anda beli. Okay, jangan lupa untuk memberikan komen, like dan sharekan video ini sekiranya bermanfaat. Kita akan berjumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye bye. Terima kasih.